fuck? Who the fuck are you? Hello guys, kembali ke channel Next Scene Studio. Di video kali ini, saya akan menceritakan cerita filem Who Am I? No System is Safe yang dirilis pada tahun 2014. Kisah ini diilhamkan daripada kisah benar penggodam di Jerman dan Eropah. Filem ini mengisahkan tentang seorang pemuda introvert bernama Benjamin yang berubah menjadi penggodam hebat. Namun, pada satu tahap, dia terjebak dalam konflik besar dan terpaksa berdepan dengan penggodam misteri bertaraf legenda yang dikenali sebagai MRX. Cerita bermula apabila Benjamin, seorang penggodam bertaraf dunia, ditangkap oleh pihak berkuasa Jerman selepas 3 rakannya ditemui mati ditembak. Dia ditahan kerana mempunyai maklumat penting tentang sindiket cyber yang mencuri data keselamatan negara. Ketika disoal siasat oleh ejen bernama Hani, Benjamin diminta menceritakan bagaimana dia boleh terlibat dalam dunia penggodaman. Sejak kecil, Benjamin bercita-cita menjadi adiwira seperti Spiderman dan Batman. Namun hidupnya penuh tragedi. Ayahnya meninggal dunia sebelum dia lahir, manakala ibunya membunuh diri ketika dia berusia 10 tahun. Dia kemudian dibesarkan oleh neneknya yang menghidap Alzheimer. Kesunyian membuatkan Benjamin menghabiskan masa dengan komputer, mempelajari pelbagai bahasa pengatur caraan sehingga menjadi penggodam yang sangat mahir. Di dunia nyata, dia dianggap pelik dan lemah. Tetapi di alam maya, dia dihormati. For the sake, aim for the impossible. Der Wachmacher. Benjamin bekerja sebagai penghantar pizza dan menyukai seorang gadis bernama Mary yang pernah sekelas dengannya di sekolah menengah. Untuk menarik perhatian Mary, Benjamin menggodam sistem universiti dan mencuri jawapan peperiksaan. Namun, dia ditangkap dan dihukum melakukan kerja khidmat masyarakat di Berlin. Semasa menjalani hukuman, dia bertemu Max. Pada mulanya Max mengejeknya. Wer bist du nun, Script Kitty? Einfach so. Ich bin Max. Hat schon was vor? Tetapi selepas mengetahui kebolehan Benjamin, Max mengajaknya menyertai kumpulan kecil penggodam bersama Steven dan Paul. Mereka menubuhkan kumpulan bernama Clay dan mula melakukan aksi-aksi cyber untuk menarik perhatian MRX. Mereka melakukan pelbagai serangan digital termasuk menggodam kempen politik dan syarikat besar. Kemuncaknya, mereka berani menggodam BND, agensi perisikan Jerman. Pada awalnya mereka hanya berniat menggodam sistem pencetak, tetapi Benjamin secara rahsia menyalin data sulit negara dan menjualnya kepada MRX akibat cemburu terhadap Max. Tindakan itu membawa padah apabila identiti seorang ejen penyamar terbongkar dan dia dibunuh. Kini, CLA diburu pihak berkuasa dan mafia Rusia. Untuk menyelamatkan diri, Benjamin merancang memerangkap MRX. Dengan bantuan Hani, dia menyamar sebagai MRX palsu dalam komuniti penggodam sehingga MRX sebenar terpaksa menggunakan alamat IP asalnya lalu berjaya ditangkap. Namun Hani mula meragui cerita Benjamin apabila terdapat banyak pecanggahan. Bukti seolah-olah menunjukkan rakan-rakan Benjamin hanyalah imajinasi dan dia mungkin mengalami gangguan personaliti seperti ibunya. Der ist gefolgt von Frauennamen. Muss groß werden. Marke ist geil. So wie an Fuck! Scheißnag! Benjamin diberi peluang memasuki program perlindungan saksi dan dibenarkan menukar identiti. Di penghujung cerita, terdedah bahawa semua itu adalah rancangan bijak Benjamin dan rakan-rakannya. Mereka sengaja memanipulasi keadaan supaya Benjamin kelihatan mengalami gangguan mental
dan layak mendapat perlindungan saksi. Identiti mereka semua telah ditukar dan dipadam daripada rekod. Mereka akhirnya bebas, manakala Hani menyedari bahawa dirinya telah diperdaya. Filem ini menampilkan permainan psikologi yang penuh kejutan serta persoalan tentang realiti, identiti dan manipulasi minda. Who the fuck are you? Jangan lupa like, share dan subscribe. Kami akan menyediakan video lebih gempak dan lebih best untuk korang.